Keadilan diseru henti konflik, fokus PRU. Isu perbezaan pandangan dalam Parti Keadilan Rakyat PKR susulan kenyataan bekas Timbalan Presiden Rafizi Ramli yang dikatakan membidas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak wajar dijadikan medan pertempuran terbuka sesama ahli parti. Menurut seorang pimpinan Akar Umbi, Norman Daud, keputusannya untuk tidak mengulas kenyataan tersebut dibuat atas prinsip menjaga kestabilan parti dan mengelakkan perpecahan dalaman. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan tokoh dalam parti yang sama. Beliau menegaskan bahawa perbezaan pandangan dalam sesebuah parti politik adalah sesuatu yang normal dan tidak seharusnya ditanggapi sebagai ancaman kepada perjuangan bersama. Rafizi Ramli mempunyai pandangannya tersendiri, manakala Perdana Menteri pula memikul tanggungjawab besar dalam mentadbir negara. Di peringkat Akar Umbi, amanah kami adalah memastikan kestabilan parti serta mengekalkan kepercayaan rakyat, katanya dalam satu kenyataan. Tambahnya yang juga Timbalan Ketua Penerangan Keadilan Negeri Pahang, sumbangan Rafizi Ramli dan pasukannya dalam memperkukuhkan PKR selama ini tidak boleh dinafikan. Namun sebarang isu dalaman perlu diurus secara berhemah dan bukan melalui pertikaian terbuka yang akhirnya hanya merugikan parti. Mengulas mengenai pemilihan parti yang lalu, beliau menjelaskan pendiriannya untuk tidak memihak kepada mana-mana kerana tidak memegang mandat sebagai perwakilan. Sebaliknya, memilih untuk kekal rasional dan bebas daripada percaturan tertentu. Dalam konteks persediaan menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang, beliau menekankan bahawa fokus utama kini bukan lagi soal siapa menang atau kalah, tetapi bagaimana kekuatan parti dapat dibina semula secara kolektif. Yang jauh mesti didekatkan, yang retak mesti dirapatkan dan yang tersingkir mesti dirangkul semula. Mereka yang tewas tidak wajar dipinggirkan kerana mereka masih aset perjuangan, ujarnya. Tambah lagi, beliau turut mengakui bahawa dalam politik akan ada yang masih terluka memilih untuk menjauh atau belum bersedia memaafkan. Namun perjuangan tidak boleh terhenti kerana ego atau perbezaan pandangan. Keadilan bukan milik satu kelompok, ia milik semua yang ikhlas berjuang, jelasnya lagi. Beliau menegaskan komitmennya untuk terus bersama mereka yang mahu membina dan menyatukan parti. Di samping mengingatkan bahawa rakyat tidak berminat dengan konflik dalaman, tetapi sebaliknya menilai kematangan, kestabilan dan kesediaan parti untuk memimpin negara.